Anak perempuan suami yang menampar pipi saya menjerit dengan mata yang mencerlong. Perempuan perampas rantai mak aku, pulangkan balik sekarang juga. Serta-merta, telinga saya berdesing dan pandangan saya menjadi gelap. Namun, saya mengambil rantai itu dan dengan tangan saya sendiri, saya memakaikannya ke leher anak itu sambil berkata dengan dingin, "Ini adalah hadiah yang ayah kamu berikan kepada saya. Sekarang kamu ambillah." Mengapa saya menyerahkan hadiah berharga pemberian suami saya kepada anak yang melayan saya seperti pencuri dan menampar pipi saya? Semua ini bermula dari sebuah kedai lauk pauk kecil yang saya usahakan selama 5 tahun demi mengisi kekosongan selepas kematian suami saya. Sila kenalkan, nama saya Salmah dan tahun ini saya berusia 61 tahun. Apabila orang mendengar umur saya, mereka sering berkata bahawa saya sudah berada di usia senja dan hanya tinggal menikmati hari-hari yang tenang. Tetapi bagi saya, 5 tahun yang lalu bukanlah usia senja yang damai, sebaliknya malam yang sangat panjang dan gelap. 5 tahun lepas, ketika kami sedang bersiap-siap untuk membuka kedai lauk pada waktu pagi, arwah suami saya tiba-tiba rebah. Serangan jantung. Ambulans tiba dan dia dikejarkan ke hospital. Tetapi pada petang itu juga, dia pergi meninggalkan saya buat selama-lamanya. Sepanjang urusan pengebumian, saya tidak menangis. Air mata saya seakan kering. Semuanya terasa seperti bukan realiti. Selepas anak lelaki saya dan menantu menguruskan segalanya dan pulang ke Kuala Lumpur, barulah saya tersedar apabila tinggal keseorangan di rumah yang sunyi itu. Kini, aku benar-benar sebatang kara di dunia ini. Sejak hari itu, masa saya seolah-olah terhenti. Setiap jam 4 pagi, mata saya pasti terbuka secara automatik. Ia adalah kebiasaan yang terbawa-bawa sejak arwah suami masih ada, di mana kami akan ke kedai bersama-sama. Apabila tangan saya meraba ruang kosong di sebelah tempat tidur, hanya udara sejuk yang menyapa. Walaupun saya mahu tidur semula, mata ini tidak mahu lelap. Berjalan gontai mereda kegelapan subuh yang belum pudar untuk ke kedai lauk dan membuka lampu adalah permulaan hari saya. Kedai itu kecil, tetapi di situlah tumpahnya darah dan peluh kami berdua. Namun kini, ruang itu terasa terlalu luas dan kosong. Bayangan suami yang selalu berdiri memotong daging atau susuk tubuhnya dari belakang yang tekun menyiang ikan bilis sentiasa berlegar-legar di ruang mata membuatkan jari saya kerap terluka ketika memotong sayur. Jam 8 pagi, apabila kedai dibuka, pelanggan mula datang. "Makcik Salmah, sedap nampak lauk hari ni. Bagi saya sambal ikan bilis lebih sikit ya." Saya memaksa bibir ini untuk tersenyum. "Ya, silakan makan kenyang-kenyang ya." Tetapi di sebalik senyuman itu, tersembunyi kekosongan yang amat dalam. Selepas waktu sibuk berlalu dan petang menjelma, saya tinggal keseorangan di dalam kedai. Saya merenung kosong ke arah orang ramai yang lalu lalang di luar tingkap sambil berfikir, kemana agaknya mereka semua pergi? Mesti ada keluarga yang menunggu di rumah. Mereka akan makan malam bersama, menonton televisyen, bergelak ketawa. Bagi saya, rutin biasa seperti itu sudah menjadi satu kemewahan yang tidak mampu dicapai. Jam 7 malam, saya menutup kedai dan melangkah pulang dengan hati yang sangat berat. Memasuki rumah teres yang gelap gelita, hanya kesunyian yang menyambut kepulangan saya. Mengeluarkan lauk lebihan dari peti sejuk dan makan sendirian adalah satu penyeksaan. Nasi terasa seperti pasir di dalam mulut. Menelan makanan yang langsung tidak berasa apa-apa seringkali membuatkan air mata saya tumpah. Ketika suami masih hidup, duduk berhadapan makan bersama sudah cukup memberi kekuatan, tetapi kini tiada siapa yang memandang saya di meja makan.
Berpuluh kali saya teragak-agak untuk menelefon anak lelaki saya, tetapi saya membatalkan niat itu kerana takut mengganggu apabila mendengar suara sibuknya. Dia ada keluarganya sendiri, ada kehidupannya sendiri. Saya tidak mahu membebani dia dengan kesunyian seorang ibu tua. Apabila malam tiba, kesunyian itu memuncak. Saya takut untuk tidur di katil yang kosong. Jadi saya sering tidur bergelung di atas sofa ruang tamu. Saya perlukan sekurang-kurangnya bunyi televisyen untuk membolehkan saya terlelap. Apabila saya terjaga di tengah malam kerana tidak selesa, seluruh badan saya terasa sengal dan sakit. Untuk apa aku terus hidup begini? Setiap kali fikiran negatif itu datang, saya mengetap gigi. Demi arwah suami dan demi anak di KL, yang pasti risaukan saya tidak boleh rebah. Jadi, saya bekerja dengan lebih keras. Tubuh yang penat menghalang saya daripada terlalu banyak berfikir. Selepas hari-hari yang sama berulang, pada suatu hari, saya membuat satu keputusan besar. Saya mendaftar kelas seni khat di sebuah pusat komuniti berhampiran. Saya berharap dengan mempelajari sesuatu yang baharu, saya dapat lari sebentar daripada kesunyian yang menyeksakan ini. Pada awalnya, tangan saya kekok dan menggigil memegang kalam pena khat. Di sekeliling saya, rakan-rakan seusia sedang tekun mencelup dakwat dan menulis di atas kertas. Kesunyian di kelas itu pada mulanya terasa asing, tetapi lama-kelamaan ia menenangkan jiwa saya. Di situlah saya pertama kali bertemu dengannya, beliau yang duduk di sebelah saya, Tuan Haji Borhan, rambutnya yang beruban disisir kemas, dan postur badannya yang tegak ketika duduk jelas menunjukkan bahawa beliau seorang yang sangat berkarisma. Apabila saya mendapat tahu kemudian bahawa beliau adalah seorang pesara guru besar, saya hanya mengangguk faham. Pada hari itu, saya cuba menulis kalimah kasih, tetapi walau macam mana pun saya cuba, bentuknya tidak cantik. Saya mengeluh sendirian. Tiba-tiba, beliau datang perlahan-lahan ke arah saya, meletakkan tangannya di atas tangan saya dan berkata, "Lembutkan sedikit pegangan pada hujung pena dan gerakkan mengikut rentak hati awak." Pada saat itu, nafas saya terhenti. Selepas 5 tahun, itulah kali pertama saya merasakan sentuhan hangat seorang lelaki. Tangannya besar dan kukuh, tetapi pergerakannya membimbing saya dengan sangat lembut. Hasil tulisan saya dengan bantuannya agak sengit, tetapi di dalam hati saya timbul satu debaran kecil yang sudah lama saya lupakan. Suaranya yang garau, renungan matanya yang hangat, dan kehangatan tangannya yang membalut. Tangan saya hadir di dalam mimpi saya pada malam itu. Saya tidak menyadari bahawa itu adalah permulaan baharu yang akan menggerakkan semula putaran masa saya yang telah terhenti. Jika anda menyukai kisah saya hari ini, teruskan mengikuti kisah kehidupan baharu saya yang akan datang. Like, subscribe, dan tetapkan loceng notifikasi amat bermakna untuk saya meneruskan penceritaan ini. Kata-kata semangat daripada anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain, jadi kongsikan di ruangan komen jika ada babak yang menyentuh hati anda. Selepas pertemuan pertama di kelas seni khat itu, rutin harian saya yang kelabu mula menampakkan sedikit cahaya. Langkah kaki saya ke kelas pada setiap pagi, Rabu, terasa berbeza berbanding sebelumnya. Jika dahulu saya pergi sekadar untuk melepaskan diri dari kesunyian, kini ada sedikit rasa teruja dan harapan. Apabila saya membuka pintu kelas, beliau sudah ada di sana. Duduk tegak di tepi tingkap sambil mengasah dakwat. Susuk tubuhnya kelihatan seperti sebuah lukisan klasik. Apabila menyedari kehadiran saya, beliau tersenyum nipis dan menundukkan kepala sedikit. Tanpa disedari, wajah saya terasa panas. Entah mengapa, tulisan saya langsung tidak menjadi pada hari itu. Tangan yang memegang pena menjadi keras,
dan fikiran saya melayang entah ke mana. Berapa kali saya merosakkan kertas kerana asyik menjeling ke arah wajahnya dari sisi, saya pun tidak ingat. Mungkin menyedari tingkah laku saya, beliau bangun dan berdiri di sebelah saya. Tarikan awak nampak lebih lembut dari minggu lepas. Cuba beri sedikit tekanan di bahagian ini, katanya. Beliau tidak hanya memberi arahan melalui mulut. Sekali lagi, tangannya yang besar dan hangat itu bertindih di atas tangan saya. Saya menahan nafas. Kehangatan tubuhnya dan sentuhan kukuh tangannya seakan mengalir ke seluruh tubuh saya. Ia adalah debaran yang mendebarkan, yang tidak pernah saya rasakan walaupun semasa arwah suami saya masih hidup. Kami terdiam agak lama. Di dalam kelas itu, hanya kedengaran hembusan nafas perlahan rakan-rakan sekelas dan bunyi geseran pena di atas kertas. Dalam kesunyian itu, saya dapat merasakan hembusan nafasnya menyapa telinga saya. Jantung saya berdegup laju seakan mahu pecah. Selepas kelas tamat, beliau menegur saya. "Salma, kalau awak ada masa ke lapangan, sudikah awak berkena teh panas dengan saya? Saya tahu sebuah kopitiam tradisional yang bagus." Saya teragak-agak. Sepanjang 61 tahun hidup, saya tidak pernah keluar berdua-duaan minum teh dengan lelaki lain selain arwah suami saya. Tetapi saya tidak mahu menolak. "Ya, boleh." Jawapan yang keluar dari mulut saya sangat jelas, bertentangan dengan keraguan di dalam hati. Kopitiam tradisional itu terletak berhampiran pusat komuniti. Menaiki tangga kayunya yang berkeriuk ke tingkat atas, aroma teh tarik dan kuih-muih tradisional menyapa hidung. Kami duduk berhadapan di meja tepi tingkap. Jari jemarinya yang memegang cawan teh kelihatan panjang dan lurus. Memikirkan tangan yang berpuluh tahun memegang kapur tulis itu, kini memegang pena hat, ia terasa agak romantik. Kami banyak berbual. Beliau bercerita dengan tenang tentang pengalamannya sebagai pendidik sehingga bersara sebagai guru besar, tentang kehilangan istrinya akibat kanser 10 tahun lalu dan kesunyian hidup sebatang kara tanpa zuriat. Mendengar ceritanya, saya seolah-olah mendengar kisah hidup saya sendiri. Kesedihan kehilangan pasangan, keperitan makan malam sendirian, dan rumah yang sunyi sepi. Kami ibarat rakan lama yang saling membalut luka dan memahami penderitaan masing-masing. Hidup bersendirian ini. Bukannya kita biasa dengannya, tetapi kita cuma jadi kebas, katanya sambil meletakkan cawan teh. Saya mengangguk. Tidak ada ungkapan yang lebih tepat untuk menggambarkan perasaan saya. Betul tu. Kadang-kadang rasa sunyi yang teramat sangat. Tapi esoknya kita buat-buat okey dan terus hidup dalam keadaan kebas begitu. Sejak hari itu, kami selalu singgah di kopitiam selepas kelas tamat. Kadang-kadang kami tidak ke kopitiam, sebaliknya bersiar-siar di Taman Tasik Perdana. Berjalan beriringan, sambil berbual kosong menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup saya. Beliau sentiasa melambatkan langkahnya agar seiring dengan saya, dan jika ada basikal atau orang lalu, beliau akan menarik saya sedikit ke arah dalam supaya selamat. Keprihatinan kecil sebegitu sedikit demi sedikit mencairkan hati saya yang telah lama beku. Saya sangkakan hidup saya sebagai seorang wanita telah tamat, tetapi apabila berada di sisinya, saya rasa seperti kembali menjadi seorang wanita. Sebelum pergi berjumpa dengannya, saya mula melihat cermin lebih kerap dan memikirkan baju apa yang patut saya pakai. Ia adalah emosi yang sudah lama saya lupakan. Lebih kurang sebulan berlalu, cuaca pada hari itu sangat baik. Kami duduk di bangku taman menikmati sinaran matahari pagi. "Salma," beliau memanggil nama saya. "Ya, sudikah awak makan malam bersama saya? Saya teringin nak belanja awak." Walaupun ia sekadar pelawaan makan malam,
Berat di sebalik kata-kata itu bukanlah kepalang. Saya mempunyai firasat bahawa makan malam itu akan menjadi titik tolak penting dalam hubungan kami. Namun, rasa teruja lebih menguasai berbanding rasa takut. Asalkan bersamanya, saya rasa semuanya akan baik-baik sahaja. Maka, untuk pertama kalinya, saya bersiap-siap untuk keluar pada waktu malam. Saya mengeluarkan sepasang baju kurung sutera cantik yang saya simpan jauh di dalam almari, baju yang hanya pernah saya pakai sekali semasa ulang tahun perkahwinan bersama arwah suami. Walaupun agak kekok, pantulan diri saya di dalam cermin tidaklah kelihatan terlalu janggal. Mungkin pada malam itu, cinta kedua dalam hidup saya ditakdirkan bermula. Wujudkah cinta di usia senja? Walaupun ia tidak membara seperti cinta orang muda, tetapi perasaan tenang yang saling memahami luka dan mengubat kesunyian masing-masing ini. Bukankah ini juga dinamakan cinta? Menerima seseorang ke dalam hati semula memerlukan keberanian yang besar, namun kehangatan yang hadir di penghujung keberanian itu pastinya cukup berbaloi untuk memadamkan kesunyian yang panjang. Restoran yang ditempah oleh beliau terletak di tingkat atas sebuah hotel 5 bintang di Kuala Lumpur, menghadap pemandangan seluruh ibu kota. Bagi saya yang hanya menghabiskan hidup berulang-alik antara kedai lauk dan rumah, tempat itu terlalu asing dan mewah. Berjalan mengekorinya dengan bahu yang menunduk, saya berasa diri saya sangat kerdil. Tempat macam ni saya pertama kali datang. Rasa janggal sikit, bisik saya perlahan. Mendengar kata-kata saya, beliau menoleh dan menggenggam lembut tangan saya. Tempat secantik ini amat sesuai untuk wanita seanggun awak, Salmah. Kata-katanya yang hangat itu memadamkan segala kegugupan saya. Dipandu oleh pelayan, kami duduk di tepi tingkap. Pemandangan lampu bandaraya pada waktu malam bergemerlapan seperti permata. Saya leka menatap pemandangan itu. Jika saya hanya bersama arwah suami, saya mungkin tidak akan pernah menjejakkan kaki ke sini. Saya tidak ingat apa yang saya makan. Seluruh perhatian saya tertumpu kepada lelaki yang duduk di hadapan saya. Menjelang akhir makan malam kami, wajah beliau tiba-tiba berubah serius dan memandang tepat ke arah saya, Salmah. Suaranya yang berat membuatkan saya secara automatik duduk tegak. Apa kata kita habiskan sisa hidup kita bersama? Serta-merta, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa Haji cakap tadi? Lamis yang terlalu tiba-tiba itu membuatkan fikiran saya menjadi kosong. Adakah saya terlalu gopoh? Tanyanya berhati-hati apabila melihat riak wajah saya. Bukan macam tu. Cuma, saya terlalu terkejut. Beliau meneruskan kata-katanya. 10 tahun hidup sendirian dan sebulan yang lalu mengenali awak, saya sedar satu perkara, saya tidak mahu lagi hidup dalam kesunyian ini. Saya mahu ada seseorang untuk saya ucapkan, selamat pagi apabila saya buka mata dan saya mahu duduk berhadapan di meja makan pada waktu malam. Jika bersama awak, saya yakin sisa hidup saya tidak akan sunyi dan penuh kehangatan. Pandangan matanya sungguh ikhlas. Merenung ke dalam matanya yang teguh itu, saya tahu ini bukanlah kata-kata yang diucapkan atas dasar emosi sementara. Namun, saya tidak boleh memberi jawapan dengan mudah. Wajah anak lelaki saya terbayang di ruang mata dan rasa bersalah terhadap arwah suami juga menyelubungi hati. Lebih-lebih lagi, memulakan hidup baharu pada usia 61 tahun sangat menakutkan. Beri saya masa untuk berfikir. Ini keputusan yang terlalu besar untuk saya jawab sekarang, kata saya. Beliau mengangguk tanpa sebarang riak kecewa. Sudah tentu, fikirkah masak-masak
Tetapi hati saya tidak akan berubah. Sejak hari itu, saya tidak dapat tidur nyenyak selama beberapa malam. Tawarannya terus berlegar-legar di dalam fikiran. Di satu sisi, dada saya berbunga dengan harapan untuk menamatkan kesunyian yang menyeksakan ini. Namun di sisi lain, saya takut dengan pandangan masyarakat dan tentangan daripada anak saya. Selepas puas berfikir, saya menelepon anak saya di KL. Mak nak kahwin lagi. Ayah baru je meninggal 5 tahun lepas, Mak. Reaksi pertamanya adalah seperti yang saya jangka. Saya dengan tenang menceritakan tentang kesunyian saya dan tentang peribadi Haji Borhan. Selepas lama terdiam, anak saya akhirnya berkata dengan berat hati, "Ini hidup, Mak. Saya tak boleh halang." Tapi Mak fikirlah baik-baik. Pastikan dia betul-betul orang yang baik. Mendapat restu walaupun dengan berat hati daripada anak saya, tiada apa lagi yang perlu saya ragukan. Saya menelepon beliau dan berkata, jika Tuan Haji sudi terima kekurangan saya bersedia untuk hidup bersama. Dari hujung talian, saya dapat mendengar helaan nafas gembiranya. Persiapan perkahwinan kami berlangsung ringkas dan pantas. Tanpa majlis resepsi yang besar, kami hanya bernikah di pejabat agama dan majlis makan-makan hanya dihadiri oleh anak dan menantu saya. Beberapa hari kemudian, saya mengemas barang dari rumah teres kecil saya dan berpindah ke rumah banglonya, meninggalkan kawasan kejiranan yang saya diami seumur hidup untuk memulakan hidup baharu di tempat asing adalah satu detik yang bersejarah. Rumahnya jauh lebih luas dan selesa berbanding apa yang saya bayangkan. Terdapat ruang bacaan yang dipenuhi buku dan ruang tamunya dilimpahi cahaya matahari pagi. Semuanya kelihatan damai. "Mulai sekarang, inilah rumah awak, Salmah," katanya, sambil merangkul bahu saya. Saya tersenyum kekok dan mengangguk. Malam itu, kami berbaring bersebelahan di atas katil. Kesunyian yang canggung menyelubungi ruang bilik. Selepas 5 tahun, ini kali pertama ada lelaki di dalam bilik tidur saya. Seluruh badan saya terasa kaku. Beliau memegang tangan saya dengan berhati-hati. "Jangan gementar," bisiknya dengan suara yang rendah dan lembut. Apabila beliau perlahan-lahan memeluk saya memejamkan mata rapat-rapat. Dan pada malam itu, saya mengalami pengalaman yang paling mengejutkan dalam hidup saya. Usia 68 tahunnya langsung tidak menggambarkan tenaga yang dimilikinya. Beliau seolah-olah tidak tahu erti penat. Saya sangkakan hubungan suami isteri kami hanya akan berlaku sekali sahaja pada malam itu. Rupa-rupanya ia berlanjutan sehingga 2-3 kali. Pada mulanya saya agak tergamam. Walaupun 30 tahun hidup dengan arwah suami, saya tidak pernah melalui perkara seperti ini. Biar betul, dia ni betul ke umur 68 tahun? Fikiran saya celaru. Menjelang subuh, barulah beliau memeluk saya dengan puas dan tertidur. Saya yang sudah kehabisan tenaga hanya mampu berjaga sepanjang malam. Sambil melihat matahari terbit dari luar tingkap, saya berfikir, adakah aku buat pilihan yang tepat? Macam manalah kehidupan perkahwinan aku selepas ini? Sama ada tenaga batinnya yang luar biasa, itu akan menjadi satu kegembiraan atau satu lagi bebanan. Pada waktu itu saya tidak dapat menjangkakannya. Selepas malam pertama yang mengejutkan itu, saya mengambil masa beberapa hari untuk pulih daripada kekeliruan. Apabila saya membuka mata pada waktu pagi, di sebelah saya beliau sedang tidur lena. Wajahnya kelihatan sangat tenang. Seolah-olah tidak percaya dialah orang yang begitu melelahkan saya sepanjang malam. Saya bangun dengan tubuh yang lenguh dan menuju ke dapur. Sambil menyiapkan sarapan, fikiran saya berkecamuk.
Adakah kejadian malam tadi hanya berlaku kerana ia adalah malam pertama kami? Atau adakah ini akan menjadi rutin harian saya selepas ini? Di meja makan yang telah saya hidangkan dengan penuh debaran, beliau bersarapan dengan berselera sambil membaca surat khabar seolah-olah tiada apa yang berlaku. Awak nampak lenguh-lenguh hari ni, tak cukup tidur ke semalam? Saya cuba menduga. Beliau mengalihkan pandangan dari surat khabar dan tersenyum nakal. Kalau penat, rehatlah puas-puas hari ni. Malam karang abang belikan makanan sedap-sedap bagi tenaga sikit. Mendengar kata-kata itu, saya terkedut tanpa sebarang balasan. Dan firasat buruk saya tepat menjadi kenyataan. Kemahuannya yang tinggi tidak terhenti pada malam pertama. Selepas sarapan ketika beliau bersiap untuk keluar, pada waktu tengah hari apabila beliau singgah di rumah sebentar, dan selepas makan malam ketika kami menonton televisyen, beliau pasti menginginkan saya. Kekerapan 3 kali sehari itu seolah-olah sudah menjadi rutin wajib seperti waktu makan. Minggu pertama benar-benar menyeksakan. Sendi tulang saya terasa sengal dan sakit, dan tidur saya tidak dapat menghilangkan rasa penat. Secara fizikal, ia jauh lebih memenatkan daripada menguruskan kedai lauk pauk dahulu, malah terlintas di fikiran. Boleh tumbang aku kalau macam ni hari-hari? Namun anehnya, saya tidak membenci masa-masa itu. Di sebalik kepenatan fizikal, ada satu perasaan yang telah lama dilupakan mula berputik di sudut hati saya. Ia adalah perasaan dihargai dan dicintai sebagai seorang wanita selama 5 tahun selepas suami meninggal dunia. Dan sepanjang 10 tahun suami saya sakit sebelum itu, saya telah mengorbankan diri saya sebagai seorang wanita. Saya hanya wujud sebagai seorang isteri, ibu, dan Makcik Salma yang berniaga nasi campur. Tiada siapa yang memandang saya sebagai seorang wanita, dan saya sendiri pun tidak pernah menganggap diri saya begitu. Tetapi, beliau berbeza. Pandangan matanya yang bernafsu, hembusan nafasnya yang berat, dan pelukannya yang mendahagakan, saya telah membangkitkan kewanitaan yang tertidur di dalam diri saya. Beliau memerlukan saya. Fakta itu memberi saya satu kegembiraan yang asing tetapi mengujakan. Lama-kelamaan, saya mula terbiasa dengan kemahuannya, bahkan mungkin tanpa sedar, saya mula menantikan saat-saat itu. Apabila berada dalam pelukannya, saya dapat melupakan segala bebanan di dunia, kesunyian, kepenatan dan kebimbangan tentang masa depan. Semuanya lenyap pada ketika itu. Hanya kehangatan dan hembusan nafas kami berdua yang wujud. Beliau sangat berpuas hati dengan hubungan kami. Sejak kenal awak, Salmah, abang rasa macam muda 10 tahun. Awak ni pembawa tenaga baru untuk abang, katanya, sambil memegang tangan saya. Setiap kali beliau berkata begitu, saya berasa malu, tetapi pada masa yang sama, bangga. Saya berjaya menjadi sumber kebahagiaan kepada lelaki ini. Walaupun hubungan kami penuh kegairahan, beliau tidak pernah melayan saya dengan kasar. Selepas setiap sesi, beliau sentiasa memeluk saya dengan erat dan berbisik, "Terima kasih, Salmah." Kata-kata lembut itu menghapuskan segala kepenatan saya. Pada waktu siang, kami menguruskan kehidupan masing-masing. Beliau pergi ke pusat komuniti atau bermain dam aji bersama rakan-rakannya, manakala saya terus mengusahakan kedai lauk saya. Berapa kali beliau meminta saya berhenti kerja, tetapi saya berkeras. Tempat itu dipenuhi memori bersama arwah suami dan menjadi punca rezeki saya selama 30 tahun. Jika saya hanya hidup sebagai isterinya semata-mata, saya rasa seperti akan kehilangan identiti diri. Syukurlah beliau memahami kedegilan saya. Sebulan telah berlalu. Saya kini sudah terbiasa dengan rutin 3 kali sehari itu.
Kadangkala ia memenatkan, tetapi kebahagiaan dan kepuasan yang saya kecapi jauh lebih besar. Senyuman tidak lekang dari bibir saya dan orang sekeliling mula menegur muka saya semakin berseri seolah-olah ada berita gembira. Saya hanya berdalih mengatakan cuaca baik membuatkan saya gembira, tetapi di dalam hati saya tahu ini adalah kuasa cinta. Namun ketika itu saya belum sedar. Di sebalik kebahagiaan yang damai dan hangat ini, ada bayang-bayang gelap yang sedang mengintai. Saya tidak pernah bermimpi bahawa pada hari suami saya memperkenalkan anak tunggalnya secara rasmi kepada saya, ujian kedua dalam hidup saya akan bermula. Hari di mana saya bertemu anak perempuannya, Sofia, buat pertama kali, saya berada dalam keadaan sangat gemetar sejak pagi lagi. Anak abang tu memang agak cerewet sikit perangainya, tapi hati dia baik. Awak janganlah risau sangat, pujuk suami saya sambil menepuk bahu saya, tetapi hati ini sukar untuk ditenangkan. Saya berdiri lama di hadapan almari baju. Baju apa yang patut saya pakai untuk beri tanggapan pertama yang baik? Tidak terlalu menyerlah, tetapi tidak terlalu selekeh. Puas saya memerah keringat memilih. Akhirnya, saya menyarungkan sepasang baju kurung, moden rona kuning langsat dan mengenakan solekan nipis. Pantulan di cermin tidak menampakkan seorang ibu tiri yang muda dan bergaya. Sebaliknya, hanya seorang makcik kedai lauk yang tua dan biasa-biasa sahaja. Tempat perjumpaan kami adalah di sebuah bilik peribadi di restoran Melayu eksklusif. Sebaik sahaja saya membuka pintu, mata saya bertembung dengan seorang wanita yang sedang duduk di tepi tingkap. Itulah Sofia. Raut wajahnya menawan mewarisi ketampanan ayahnya, tetapi auranya sejuk beku seperti ais. Apabila dia melihat saya, jauh sekali untuk bangun menyambut, dia hanya merenung saya dari atas ke bawah. Pandangan tajam itu membuatkan saya tidak keruan. Oh, ini rupanya makcik yang ayah asyik ceritakan tu. Nada suaranya sopan, tetapi duri di sebalik kata-katanya tidak dapat disembunyikan. Selamat berkenalan. Makcik Salmah, saya tersenyum kekok sambil menghulurkan salam, tetapi dia hanya mengangguk kecil tanpa menyambut tangan saya. Sebaik sahaja kami duduk, suasana menjadi tegang dan menyesakkan nafas. Haji Borhan cuba menceriakan suasana, tetapi Sofia kekal dengan wajah tanpa riak. Sekarang barulah Sofia faham kenapa ayah nak cepat-cepat sangat. Rupanya makcik ni memang pandai jaga badan. Patutlah ayah nak buat peneman. Kata-katanya kedengaran seperti pujian, tetapi ia mengandungi sindiran seolah-olah saya ini perempuan tua yang menggoda ayahnya menggunakan rupa paras. Wajah saya membahang, tetapi saya memaksa senyuman. Pujian tu melampau sangat. Sofia pun apa kurangnya cantik mewarisi ketampanan ayah Sofia. Mendengar kata-kata saya, dia tersenyum sinis. Saya ikut muka arwah mak saya. Satu ayat itu menjadikan suasana semakin dingin. Ia menunjukkan rasa bangganya terhadap arwah ibu, sekaligus menzahirkan permusuhan terhadap saya yang mengambil tempat ibunya. Apabila makanan mula dihidangkan, Sofia seolah-olah menyoal siasat saya dengan soalan-soalannya. Makcik dah lama ke buka kedai lauk tu? Anak-anak makcik kerja apa? Macam mana boleh kenal dengan ayah saya? Saya menjawab dengan sejujur-jujurnya, tetapi dia kelihatan tidak berminat pun dengan jawapan saya. Tujuan utamanya hanyalah untuk menguji dan menilai saya. Ayah saya ni lurus bendul sikit. Mudah sangat percayakan orang. Terutamanya orang yang nampak susah dan tagih simpati ni. Ayat itu jelas menuduh saya sebagai penipu yang mengambil kesempatan atas kelemahan ayahnya. Saya tidak boleh berdiam diri lagi.
Sofia, makcik tak tahu macam mana pandangan Sofia terhadap makcik. Tapi makcik nak tegaskan, makcik kahwin dengan ayah Sofia bukan sebab harta atau duit. Kami ni teman yang saling mengubati kesunyian pasangan hidup untuk sisa usia kami. Sofia kelihatan terkejut dengan ketegasan saya, tetapi dia kembali tersenyum sinis. Teman hidup? Untunglah makcik. Arwah mak saya seumur hidup berkorban jaga ayah sampai dia meninggal sebab kanser. Tapi ayah, baru 10 tahun mak pergi, dah jumpa teman hidup baru. Suaranya bercampur baur dengan rasa marah dan sedih. Pada saat itu, saya sedar. Dia bukanlah sekadar seorang anak yang kurang ajar. Dia adalah satu jiwa yang merana kerana kehilangan ibu dan merasa kasih sayang ayahnya telah dirampas. Bukannya memarahi, saya membalas dengan suara yang lembut. Makcik faham perasaan Sofia. Makcik pun pernah kehilangan suami. Sudah tentu makcik takkan boleh ganti tempat arwah ibu Sofia. Tetapi makcik janji akan jaga ayah Sofia sebaik mungkin supaya dia tak rasa sunyi lagi. Percayalah cakap makcik, adakah keikhlasan saya itu sampai kepadanya? Dia tidak lagi melontarkan soalan-soalan yang menyakitkan hati, tetapi pandangannya masih dingin. Selepas makan malam selesai dan kami mau beredar, dia tidak pun bersalaman dengan saya. Ayah, Sofia balik dulu. Ada kerja sikit kat ofis. Dia hanya menegur ayahnya dengan ringkas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Apa yang tertinggal selepas pemergiannya hanyalah kesunyian yang berat dan rasa perit di hati. Abang minta maaf, Salma. Anak abang tu memang melampau, kata suami saya sambil memegang tangan saya. Saya membalas genggamannya sambil berkata tidak mengapa, tetapi hati saya tersangat berat. Saya dapat merasakan bahawa kehidupan perkahwinan ini tidak akan mudah. Mata tajam Sofia seolah-olah meramalkan kedatangan ribut yang bakal melanda. Bagi seorang anak, ibu bapa adalah pelindung selamanya. Tetapi anak-anak sering lupa bahawa ibu bapa juga adalah manusia biasa yang mahu disayangi dan tidak mahu kesunyian. Tentangan anak terhadap perkahwinan baharu ibu bapa mungkin lahir daripada kerinduan terhadap ibu yang telah tiada serta rasa kasihan terhadap ayah yang ditinggalkan. Walaupun perasaan itu boleh difahami, bukankah mendoakan kebahagiaan ibu bapa itu juga tanggungjawab seorang anak? Selepas pertemuan pertama yang penuh dengan kecanggungan itu, rutin harian saya yang tenang mula retak sedikit demi sedikit. Sofia seolah-olah bertindak sebagai CCTV yang memantau setiap sudut kehidupan saya. Ia bermula dengan panggilan telefon yang tidak mengira masa. Makcik, sihat? Sofia ni. Ayah macam mana makcik masak tak untuk dia? Walaupun nadanya seperti bertanya khabar, Nawai itu sebenarnya jelas untuk memantau dan mengawal saya. Tidak kira sama ada saya sedang membeli lauk di pasar, minum teh bersama rakan-rakan, malah ketika sedang menikmati makan malam berdua bersama suaminya, panggilan telefonnya pasti akan masuk. Pada awalnya, saya melayannya dengan penuh mesra. Saya amat berharap dapat membina hubungan yang baik dengannya. Tetapi lama-kelamaan, sikap pengawasannya menjadi semakin teruk. Pada suatu hari, entah bagaimana dia mendapat tahu saya membeli sepasang baju di pusat beli belah. Dia terus menelefon dan menyindir, seronoknya makcik pergi shopping guna duit titik peluh ayah. Saya sangat terkejut dan rasa dihina sehingga lidah saya keluh. Sofia, perlukah makcik minta izin nak beli baju guna duit makcik sendiri? Apabila saya mula bersuara, dia membalas dengan sinis, duit ayah tu duit saya juga. Tak salah kan kalau saya nak tahu? Tingkah lakunya tidak terhenti di situ. Pada hujung minggu, dia akan muncul di rumah tanpa sebarang notis. Apabila loceng berbunyi dan saya membuka pintu, dia akan berdiri dengan wajah yang masam. Saya nak jumpa ayah.
Dia akan melangkah terus ke ruang tamu tanpa memandang muka saya. Kemudian, berlagak seperti tuan rumah, dia akan membuka peti sejuk, memeriksa segenap sudut rumah dan mula mencari kesalahan. Rumah ni bersepah betul. Dulu tak macam ni pun. Lauk kegemaran ayah pun tak ada. Makcik masak lauk tekak makcik je ke? Setiap patah perkataannya umpama belati yang menikam dada saya, tetapi saya telan segalanya. Semua ini demi suami saya. Saya tahu orang yang paling sedih jika saya bertengkar dengan anaknya adalah beliau. Saya fikir menunjukkan bahawa saya boleh bertolak ansur dengan anaknya adalah bukti cinta saya kepadanya. Jadi, saya paksa senyum dan menurut sahaja karenanya. Oh, ya ke? Makcik tak perasan. Nanti makcik masakkan lauk kegemaran ayah tu ya. Namun, semakin saya mengalah, semakin dia naik lemak. Kemuncak perbalahan kami berlaku pada hari ulang tahun kelahiran suaminya. Saya telah menyediakan hidangan istimewa sejak beberapa hari sebelum itu. Saya memasak rendang daging kesukaannya, ayam masak merah, nasi minyak serta pelbagai lauk pauk tradisional untuk menyambut hari lahirnya dengan meriah. Saya turut menjemput anak dan menantu saya dari KL. Tetapi, walaupun sudah lewat dari waktu yang dijanjikan, Sofia masih belum muncul. Panggilan tidak berjawab. Akhirnya, kami terpaksa mula menjamu selera tanpanya. Suasana agak suram. Haji Borhan cuba berlagak biasa, tetapi jelas riak kekecewaan terukir di wajahnya. Ketika kami hampir selesai makan, Sofia tiba-tiba muncul. Keadaannya serabut, jalannya terhuyung-hayang dan seolah-olah hilang pertimbangan akibat emosi yang memberontak. "Hesi, lambat pula saya." "Selamat hari jadi, ayah," katanya dengan suara yang meleret-leret sambil mencium pipi ayahnya dengan kasar. Kemudian dia memandang makanan di atas meja dan tersenyum sinis. "Amboi, apa benda semua ni? Macam lauk nak kenduri arwah je. Taraf lauk kedai nasi campur Makcik Lani kan?" Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya seakan terputus. Saya tidak boleh bersabar lagi. "Sofia, kata-kata kamu tu dah melampau batas." Suara saya sangat dingin. Melihat saya bertindak di luar kebiasaan, Haji Borhan serta anak dan menantu saya terkejut memandang saya. "Kenapa? Salah ke apa yang saya cakap?" Dia melawan sambil mencelungkan matanya. "Ya, salah. Semua makanan ni makcik sediakan dengan penuh kasih sayang selama beberapa hari khas untuk ayah kamu. Kamu tak ada hak nak hina titik peluh makcik dan samakan dengan taraf kedai nasi campur." Mendengar ketegasan saya, dia terkedu seketika, tetapi kembali menyeringai dengan penuh amarah. Kau tu siapa nak ajar aku? Kau yang datang rapat dengan ayah aku sebab nak bolok harta dia, jangan berani nak tinggikan suara dengan aku." "Sofia, cukup!" Akhirnya Haji Borhan menengking. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Ayah nak backup perempuan ni ke? Ayah tak nampak ke dia ni nak kikis semua harta ayah? Diam! Keluar dari rumah aku sekarang." Beliau bangun dan menarik lengan anaknya. "Ayah, lepaslah!" Sofia meronta-ronta, tetapi kudrat ayahnya lebih kuat. Beliau mengheret anaknya keluar dari pintu utama dan menghempas pintu dengan kuat. Di hadapan meja makan yang sunyi sepi itu, kami semua hilang kata-kata. Saya mengalirkan air mata dalam diam. Detik yang paling saya takuti, akhirnya menjelma dalam bentuk yang paling buruk. Mampukah kami menimbus kembali jurang perbalahan yang sudah menjadi sebegitu dalam ini? Selepas insiden di parti hari jadi yang bertukar huru-hara itu, rumah kami diselubungi kesunyian yang berat, kecewa dan marah terhadap anaknya. Haji Borhan menjadi sangat pendiam selama beberapa hari. Saya pula diburu rasa bersalah kerana merasakan kehadiran saya menjadi punca mereka anak beranak berpecah.
Kami tetap berkongsi kehangatan setiap malam, namun pelukan kami bukan lagi didorong oleh nafsu semata-mata, tetapi lebih kepada rasa terdesak untuk membalut luka masing-masing. Macam ni tak boleh jadi, kata beliau pada suatu hari. Salmah, jom kita pergi bercuti. Kita lupakan semua masalah ni dan rehatkan minda. Lamaran percutian yang tiba-tiba itu membuatkan saya teragak-agak. Tetapi memandangkan saya juga ingin lari daripada suasana yang menyesakkan ini, saya bersetuju. Destinasi kami ialah Pulau Langkawi. Cuaca di Langkawi pada bulan Jun sungguh menakjubkan. Laut hijau zamrud, bayu lembut yang menyapa, dan bunga kertas yang mekar di tepi jalan seolah-olah mengalu-alukan kedatangan kami. Kami menyewa sebuah kereta dan memandu di sepanjang pesisiran pantai. Apabila cermin tingkap diturunkan, bau masin laut menerpa masuk ke dalam ruang kereta. Beliau memandu sambil bersenandung mengikut rentak lagu lama yang berkumandang di radio. Di kerusi penumpang, saya memandangnya dengan penuh rasa bahagia. Persis pasangan pengantin baharu, kami melupakan segala duka dan menikmati percutian itu sepenuhnya. Kami tidak pergi ke tempat pelancongan yang sesak, sebaliknya mencari pantai yang sunyi dan tenang. Kami membuka kasut dan berjalan ayam di atas pasir pantai yang halus. Ombak kecil datang menyapu kaki kami. Tiba-tiba, beliau berlari ke dalam air seperti kanak-kanak riang dan memanggil saya, "Salma! Marilah kemari, sejuk air ni." Melihat gelagatnya yang keanak-anakan, ketawa saya pecah tanpa disengajakan. Saya memegang tangannya dan bersama-sama mereda air laut. Rasa sejuk air itu meresap dari hujung jari kaki ke seluruh tubuh. Kami bergurau senda menepuk air laut ke arah satu sama lain. Pada detik itu rasanya seolah-olah hanya ada kami berdua di dunia ini. Malam itu, kami menginap di sebuah chalet kecil yang menghadap laut. Selepas makan malam, kami duduk di beranda memandang ke arah laut malam. Bunyi ombak menderu dari jauh dan langit yang dipenuhi kerlipan bintang, semuanya terasa seperti sebuah mimpi. Beliau merangkul bahu saya dan berkata, "Salmah, terima kasih. Kalau abang tak jumpa awak, sisa hidup abang pasti akan sangat sunyi dan gersang." Mendengar pengakuan jujurnya, kelopak mata saya terasa panas. Saya yang sepatutnya berterima kasih. Abang dah buat saya rasa hidup semula sebagai seorang wanita. Ketika itulah beliau mengeluarkan sebuah kotak baldu kecil dari poketnya. "Abang nak bagi ni pada awak." Apabila kotak itu dibuka, terdapat seutas rantai berlian yang bersinar terang di dalamnya. Reka bentuknya tampak klasik, tetapi keanggunannya seperti melangkaui zaman. Ya Allah, kumma ini terlalu mahal. Saya tak boleh terima, kata saya sambil menolak. Tetapi beliau menggenggam erat tangan saya. "Ini barang peninggalan arwah isteri abang?" Serta-merta, nafas saya terhenti sebelum dia meninggal dunia. Dia berpesan sungguh-sungguh, "Kalau suatu hari nanti abang jumpa orang yang baik, tolong berikan rantai ini kepadanya. Awaklah orang yang paling layak untuk jadi pemilik baharu rantai ini. Sebab sekarang, awaklah suri di rumah abang." Saya tidak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang menitis tanpa henti. Menyerahkan barang peninggalan arwah isteri kepada saya adalah bukti kukuh betapa mendalamnya rasa percaya dan cintanya terhadap saya. Beliau memakaikan rantai itu ke leher saya dengan tangannya sendiri. Sebaik sahaja permata berlian yang sejuk itu menyentuh kulit, emosi saya meruap sehingga tidak dapat dibendung lagi. Saya menangis semahu-mahunya dalam pelukan beliau. Ia bukanlah air mata kesedihan. Sebaliknya, air mata kegembiraan dan terharu yang amat sangat. Malam itu, kemesraan kami lebih hangat berbanding malam-malam sebelumnya.
Kami bersatu jiwa dan raga sepanjang malam seolah-olah mahu mengesahkan kewujudan satu sama lain dan mematri cinta kami ke dasar hati. Percutian 3 hari 2 malam yang indah seperti mimpi itu berakhir dan kami kembali ke kehidupan realiti, birunya laut dan sinaran matahari. Langkawi terukir jauh di dalam hati saya dan rantai berlian yang syarat dengan cintanya sentiasa memeluk leher saya. Saya tidak lagi gentar dengan panggilan telefon atau kunjungan Sofia. Selagi suami ada di sisi, saya yakin saya mampu harungi segala onak dan duri. Namun bukankah di sebalik kemuncak kebahagiaan itu, seringkali ada bayangan penderitaan yang mengintai? Sehari selepas pulang dari percutian, saya menerima mesej WhatsApp daripada Sofia. Saya ada perkara nak cakap dengan ayah. Malam ni saya datang sekejap. Walaupun mesej itu ringkas, saya dapat menghidu aura tidak enak yang tersembunyi di sebalik setiap aksara itu. Apa agaknya yang mahu dia katakan? Jika dia melihat rantai yang tergantung di leher saya ini, apakah reaksinya nanti? Tepat jam 8 malam, bunyi loceng pintu berdering tajam membuatkan jantung saya berdegup kencang. Tiba juga masanya. Sambil berlagak tenang, saya membuka pintu. Sofia berdiri dengan riak wajah yang beku. Dia merempuh masuk melepasi saya dan menuju ke ruang tamu. Berdiri di hadapan ayahnya yang sedang duduk di atas sofa, dia bersuara tegas, "Ayah, ada perkara Sofia nak cakap." Haji Borhan yang masih terkilan dengan perangai anaknya tempoh hari hanya mengangguk tanpa sepatah kata. Saya membawa dulang berisi teh dan meletakkannya di hadapan Sofia. Sofia langsung tidak memandang cawan teh itu. Sebaliknya, pandangannya tertancap pada rantai berlian di leher saya dan matanya mencerlung tajam. Rantai tuh, suaranya dingin seperti ais. Cantik betul. Beli kat mana? Walaupun saya tahu apa niat sebenar di sebalik soalannya, saya menjawab setenang mungkin. Ayah kamu yang hadiahkan. Sebaik sahaja saya habis bercakap, Sofia bingkas bangun dari tempat duduknya. Wajahnya herot benyot menahan marah. Hadiah! Ayah! Bagi benda ni pada perempuan ni. Dia menengging bagaikan tidak percaya. Ya, ayah yang bagi. Kenapa? Ada masalah ke? Jawab Haji Borhan dengan suara yang rendah. Tetapi amarah Sofia tidak menampakkan tanda-tanda untuk reda. Masalah? Ayah tahu tak rantai tu rantai apa? Dan ayah berani cakap macam tu? Tu rantai peninggalan arwah mak. Seumur hidup mak menderita layan karenah ayah dan rantai ni je peninggalan arwah? Macam mana? Macam mana ayah tega mak bagi kat makcik kedai lauk ni? Perkataan makcik kedai lauk yang keluar dari mulutnya membuatkan darah di seluruh badan saya sejuk membeku. Namun, ada satu lagi kejutan yang menanti saya. Sofia tiba-tiba menerkam saya dan menarik rambut saya dengan kasar. Belum sempat saya menjerit, dia merentap kuat rantai di leher saya. Tali rantai itu putus, meninggalkan kesan luka torehan yang tajam di leher saya. Sofia, hentikan sekarang! Haji Borhan menjerit dan cuba menahannya, tetapi Sofia yang sedang kerasukan tidak dapat dihalang. Dia menghayunkan tangannya dan menampar pipi saya sekuat hati. Pang! Bunyi tamparan itu menyebabkan kepala saya terteleng dan telinga saya berdesing. Perempuan perampas rantai mak aku! Pulangkan balik sekarang juga! Sofia menggenggam rantai yang dirampasnya dengan mata yang kemerahan, merenung tajam ke arah saya. Telinga saya berdengung. Pandangan saya menjadi gelap. Pipi saya panas membahang bagaikan terbakar, dan bau darah hanyir terasa di dalam mulut saya. Perasaan malu dan dihina menyebabkan seluruh tubuh saya menggigil. Harga diri saya yang susah payah saya bina selama beberapa bulan yang lalu runtuh sekelip mata.
Saya bangun terhuyung-hayang. Saya menunduk dan mengambil loket berlian yang terjatuh di lantai. Walaupun air mata rasa seperti mahu pecah, saya mengetap bibir kuat-kuat. Saya tidak boleh tewas di sini. Saya berjalan perlahan-lahan ke arah Sofia. Saya tidak merampas kembali rantai di tangannya. Sebaliknya, saya meletakkan loket yang saya kutip tadi ke dalam genggamannya. Ya, cakap kamu tu betul. Ini barang peninggalan mak kamu. Memang patut kamu yang simpan. Suara saya kedengaran sangat dingin sehingga Sofia terkedu memandang saya. Saya memanjangkan tangan melepasi lehernya dan mengikat kembali tali rantai yang putus itu ke lehernya. Ini adalah hadiah yang ayah kamu berikan kepada saya. Sekarang kamu ambillah. Menyedari maksud di sebalik perbuatan saya, wajah Sofia berubah menjadi pucat lesi. Itu bukanlah satu kekalahan. Itu adalah balas dendam saya yang paling berkelas terhadap tingkah lakunya yang keji dan satu pengisytiharan bahawa saya sanggup melepaskan kedudukan ibu yang dia terlalu ingin pertahankan itu. Dia tidak dapat membalas apa-apa, hanya mampu merenung saya dengan muka yang terpinga-pinga. Pada saat itu, kedengaran satu suara. Apa benda yang korang buat ni? Suara serak, rendah dan penuh dengan kemarahan itu datang seolah-olah dari dasar neraka. Kami semua berpaling ke arah suara itu. Tuan Haji Borhan sedang berdiri di situ, menyaksikan semua kejadian dari awal hingga akhir. Wajahnya menampakkan amarah yang sangat menakutkan. Satu riak wajah yang belum pernah saya lihat sebelum ini. Kehadirannya betul-betul membekukan suasana ruang tamu itu. Sebaik sahaja Sofia melihat ayahnya, wajahnya yang pucat bertukar ketakutan dan dia menyembunyikan rantai di tangannya ke belakang badan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Beliau telah melihat segala-galanya. Bekas tapak tangan yang merah di pipi saya, kesan calar di leher saya, dan rantai berlian yang dipegang oleh anaknya. Beliau melangkah setapak demi setapak mendekati kami. Setiap langkahnya syarat dengan beban amarah yang seolah-olah mampu menggegarkan lantai. Ayah, ini salah faham. Perempuan ni yang... Sofia kelam kabut cuba mereka cerita, tetapi Haji Borhan mengangkat tangannya untuk menyuruhnya diam. Pandangannya tertumpu ke arah saya. Di sebalik kemarahan itu, matanya memancarkan rasa bersalah dan kasihan yang teramat sangat. Salma, awak tak apa-apa. Suaranya tenggelam, tetapi kebimbangan di sebalik kata-kata itu menyentuh hati saya lebih hangat dari apa-apa jua. Saya hanya mengangguk tanpa bersuara. Air mata terasa ingin mengalir, tetapi sekarang bukan masanya untuk menangis. Hanya selepas beliau memastikan keadaan saya, barulah beliau menoleh ke arah anaknya. Kau? Berani kau? Suaranya berderam seperti ngauman harimau yang mengancam. Berani kau guna barang peninggalan mak kau untuk hina isteri aku? Ayah, dengar dulu cakap Sofia. Perempuan tu yang mula dulu. Diam. Jeritan suaranya seakan-akan menggegarkan seisi rumah. Sofia kecut perut dan menundukkan badannya. Perempuan ni ialah isteri aku, suri di rumah ni. Dia bukan orang yang boleh kau tunjuk ajar dan kau hina sesuka hati. Beliau merentap kasar pergelangan tangan Sofia. Kau ingat tak apa yang arwah mak kau pesan sebelum dia tinggalkan rantai ni? Dia cakap, dia harap aku jumpa orang yang baik, supaya aku tak sunyi lagi. Sebab tu dia suruh aku serahkan rantai ni pada isteri baharu aku sebagai tanda peringatan. Rantai ni bawa maksud restu dan berkat, bukan benda kotor yang boleh kau guna untuk hina orang. Beliau merampas kembali rantai itu dari tangan anaknya dan menghulurkannya kepada saya. Abang minta maaf Salma, abang silap didik anak. Walaupun dia anak abang,
Abang tak boleh maafkan dia lagi. Saya tidak mengambil rantai itu. Sebaliknya menolak tangannya dengan lembut. Saya memandang Haji Borhan dan Sofia silih berganti. Lalu berkata dengan tenang, "Tidak mengapa, Abang. Rantai ini bukan lagi milik saya. Ia lebih layak disimpan oleh Sofia." Mendengar kata-kata saya, mereka berdua merenung saya dengan penuh terkejut. Saya melangkah ke arah Sofia dan meletakkan semula rantai itu ke dalam tapak tangannya. "Rantai ini menyimpan memori kamu dan arwah ibu kamu. Makcik tidak layak untuk merampasnya. Simpanlah ia baik-baik. Cuma, makcik nak kamu tahu satu perkara. Makcik tak pernah sekalipun mengidamkan duit atau harta ayah kamu. Makcik cuma mahu pastikan ayah kamu tak terus kesunyian." "Hei, itu sahaja." Ucapan saya yang jujur itu membuatkan anak mata Sofia bergegar hebat. Amarah di wajahnya hilang, digantikan dengan raut muka yang keliru dan dihimpit rasa bersalah. Tetapi Haji Borhan tidak lagi mahu menunggu anaknya berubah. "Keluar! Keluar dari rumah aku sekarang. Dan jangan pernah tunjuk muka kau depan aku lagi. Kau bukan anak aku lagi." Suara Haji Borhan sejuk seperti ais. Beliau menolak tubuh Sofia dan menghalaunya keluar dari pintu utama. Selepas pintu ditutup dengan bunyi hentakan yang kuat, ruang tamu itu kembali sunyi. Beliau rebah ke atas sofa dengan wajah yang sangat lesu. Beliau menekuk mukanya dengan kedua-dua tapak tangan. Bahunya yang lebar itu bergegar menahan tangis. Saya mendekatinya perlahan-lahan dan duduk di sebelahnya. Saya mengusap belakang badannya dengan lembut. Saya tidak bercakap apa-apa. Saya tahu apa yang dia perlukan pada waktu itu bukanlah kata-kata, tetapi kehangatan yang memujuk. Lama selepas itu, barulah beliau mengangkat kepalanya, matanya merah padam. "Abang minta maaf, Salma. Abang betul-betul minta maaf. Abang gagal didik anak abang sendiri." Saya menggelengkan kepala. "Bukan salah abang. Jangan salahkan diri sendiri." Beliau menggenggam tangan saya. Tangannya terasa sejuk. "Kita buat macam yang awak cakap tadi. Kita biarkan dia simpan rantai tu. Abang dah tak sanggup nak tengok muka budak tu lagi." Kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam terpancar pada suaranya. Saya membalas genggaman tangannya. "Tidak, biarlah keadaan reda dahulu. Sekarang masing-masing masih terluka. Jadi lebih baik kita bagi masa. Tapi suatu hari nanti, hubungan ayah dan anak kena jernih semula macam dulu. Saya akan tolong abang." Mendengar kata-kata saya, beliau merenung saya lama. Matanya sarat dengan rasa terharu dan berterima kasih. Beliau memeluk saya dengan erat. Saya menepuk-nepuk belakangnya sambil berfikir, ribut telah berlalu. Kini, tibalah masa untuk merawat luka dan membina semula kekuatan. Saya yakin ujian ini telah mencabar cinta kami, tetapi ia juga menjadikan cinta dan kepercayaan kami terhadap satu sama lain bertambah utuh. Selepas Sofia memukul badai dan pergi, rumah kami diselubungi ketegangan ibarat menanti ribut menyusul. Haji Borhan tenggelam dalam kesedihan dan rasa bersalah yang amat dalam. Beliau banyak mendiamkan diri dan hilang senyumannya. Melihat keadaannya dari hari ke hari membuatkan hati saya hancur. Tetapi daripada saya turut lemas dalam kesedihan itu, saya bertekad untuk sentiasa berada di sisinya sebagai penyokong kuat. Setiap pagi, saya menyediakan sarapan dengan lebih teliti. Saya memasak lauk pauk kegemarannya dan untuknya yang hilang selera makan, saya masakkan bubur yang lembut. Semasa makan, saya sengaja menceritakan kisah-kisah lucu yang berlaku di kawasan perumahan kami dengan nada yang ceria untuk menghidupkan suasana.
Pada waktu malam, kami berpelukan tanpa kata-kata. Berbeza dengan kemesraan yang penuh gairah sebelum ini, pelukan kami kini lebih kepada usaha terdesak untuk mengubat luka satu sama lain. Saya bersandar pada dadanya yang bidang, mendengar detak jantungnya, manakala tangannya membelai rambut saya semalaman. Rasanya seperti kami sedang berkongsi jiwa, bukan sekadar penyatuan fizikal. Selepas beberapa hari berkeadaan begitu, wajahnya kembali menampakkan sedikit sinar. Beliau sedar akan usaha dan kasih sayang saya. Pada suatu petang hujung minggu, ketika kami sedang menonton televisyen bersama, beliau memegang tangan saya dan berkata, "Salmah, jom kita keluar sekejap." Beliau membawa saya ke pusat beli belah berdekatan. Saya menurut sahaja tanpa banyak soal. Kami melangkah masuk ke dalam sebuah kedai emas mewah seperti Habib Jewels yang diterangi cahaya terang benderang. "Kenapa kita datang sini?" saya bertanya kebingungan. Beliau menarik saya ke arah kabinet pameran kaca. "Abang nak belikan hadiah untuk awak." Di dalam kabinet kaca itu, terdapat pelbagai barang kemas yang cantik bersinar, benda yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Beliau menunjuk ke arah seutas rantai berlian yang paling besar dan berkilau. "Tolong keluarkan yang ini," katanya kepada pekerja kedai itu. Disertai dengan pandangan kagum pekerja kedai, rantai itu dikeluarkan dan beliau sendiri memakaikannya ke leher saya. Sentuhan logam sejuk yang syarat dengan susunan berlian mendarat di tulang selangka saya membuatkan nafas saya terhenti. Wajah saya di cermin kelihatan canggung, tetapi kilauan dari rantai itu seolah-olah menerangi seluruh wajah saya. "Ini terlalu mahal dan mewah. Saya tak boleh terima," kata saya terkejut sambil cuba menanggalkannya, tetapi beliau menahan tangan saya. "Jangan bantah, awak mesti terima. Ini bukan sekadar hadiah biasa." Suaranya amat serius. "Ini adalah tanda perpisahan abang dengan kisah silam abang, dan ini adalah janji untuk masa depan baharu bersama awak. Barang peninggalan arwah dah pun diserahkan kepada Sofia, jadi biarlah ini menjadi simbol cinta kita berdua." Mendengar kata-katanya, saya tidak dapat menahan air mata. Selepas segala kepahitan beberapa hari ini, beliau memulihkan segalanya dengan cara yang sangat indah dan mengisytiharkan satu permulaan yang baharu. Beliau menyapu air mata saya dengan lembut dan berkata, "Mulai sekarang, abang akan hidup hanya untuk awak, membahagiakan awak dan melihat awak tersenyum adalah satu-satunya matlamat abang di sisa usia ini." Saya mengangguk dan memeluknya. Walaupun semua pelanggan dan pekerja di dalam kedai emas itu sedang memandang kami, saya langsung tidak beraksa malu. Kerana pada detik itu, saya sedang mengesahkan sebuah cinta yang paling bernilai, sesuatu yang tidak boleh ditukar ganti dengan apa-apa pun di dunia ini. Sejak hari itu, cinta kami bertambah kuat dan kukuh berlipat kali ganda. Beliau kembali menjadi ceria seperti dahulu, dan caranya meluahkan kasih sayang terhadap saya menjadi lebih terbuka. Peraturan 3 kali sehari kami masih berterusan, tetapi kini kekerapannya bukan lagi satu beban atau kejutan bagi saya. Ia telah menjadi satu ritual suci untuk kami mengesahkan cinta dan melahirkan rasa bersyukur atas kehadiran masing-masing. Kami ketawa bersama, berbual bersama, dan merancang masa depan bersama. Saya tidak lagi dibelenggu oleh kisah silam atau bimbang tentang masa depan. Mempunyai orang yang dicintai di sisi, itu sudah cukup untuk menjadikan hidup saya sempurna. Namun, hubungan dengan Sofia masih menjadi teka-teki yang belum diselesaikan. Sejak hari dia dihalau, dia tidak pernah menghubungi kami dan suami saya juga tidak pernah bertanya tentang kabar anaknya. Saya tahu,
Satu hari nanti luka yang mendalam ini perlu dijahit semula. Tetapi saya tidak berani untuk memulakan bicara. Saya hanya berdoa agar masa menjadi penawar dan suatu hari nanti dia akan menyedari kesilapannya dan kembali kepada kami. Kata orang, cinta sejati bukan hanya tentang ketawa bersama, tetapi menangis bersama. Hanya selepas mengharungi ribut taufan dan ujian yang perit, barulah kita benar-benar mengerti kedalaman cinta itu dan sedar bahawa kita tidak boleh hidup tanpa satu sama lain. Saya dan suami telah mengharungi ujian terhebat dan ia menjadi saksi kuku keutuhan cinta kami. Sementara cinta kami semakin mekar, Sofia sebaliknya mengurung dirinya di dalam penjara yang dibina oleh kesombongannya sendiri dan perlahan-lahan dia mula terasing. Pada mulanya, saya dengar cerita bahawa dia sering menelefon saudara mara memburuk-burukkan ayah dan saya untuk menjustifikasikan tindakannya. Makcik kedai lauk tu dah mandrem ayah. Ayah sampai tak sedar diri. Bayangkan, dia bagi rantai arwah mak kat perempuan tu. Mana saya tak mengamuk. Tetapi, tiada siapa yang menyokong keluhannya. Sebaliknya, saudara mara Mak Long, Pak Long, memarahi sikapnya yang kebudak-budakan dan mementingkan diri. Sofia, kau tu dah melampau. Walau marah macam mana pun, kenapa kau naik tangan lempang orang tua tu? Kau tak pernah fikir ke betapa sunyinya ayah kau selama ni? Patutnya kau bersyukur dia dah jumpa orang baik yang boleh jaga dia. Rantai tu, kau tak tahu ke apa niat arwah mak kau tinggalkan rantai tu? Mendapat reaksi dingin daripada ahli keluarga, Sofia terasa amat tersinggung dan memutuskan talian. Selepas itu, dia tidak lagi menunjukkan muka di majlis-majlis kenduri atau perjumpaan hari raya keluarga. Dia memutuskan hubungan dengan semua orang secara sukarela. Keterasingannya tidak berhenti di situ. Desas-desus mengenai anak derhaka yang buat ayahnya mengamuk cepat tersebar di kalangan rakan niaga dan kenalan ayahnya. Mereka yang selama ini mengenali Sofia sebagai anak seorang pesara guru besar yang berhemah, berasa sangat kecewa dengan sikap talam dua mukanya. Syarikat rekaan dalaman miliknya juga mula merudum. Pelanggan-pelanggan besar yang sebelum ini kekal kerana menghormati ayahnya mula membatalkan kontrak 1/9. Gelaran perempuan kurang ajar mula menjerut leher kerjayanya. Semua berita ini saya dengar serba sedikit daripada anak lelaki saya di KL. Anak saya yang kadang-kadang terjumpa suami Sofia atas urusan kerja memberitahu bahawa suami Sofia nampak sangat tertekan. Mak mentua, isteri saya tu dah jadi macam orang lain sejak kes hari tu. Dia selalu balik lambat, mengamuk tak tentu pasal, tak nak jumpa orang. Dengan saya pun dia asyik marah-marah. Suasana dalam rumah memang teruk sekarang. Keluhan menantu Sofia itu membuatkan anak saya turut melepaskan keluhan berat. Setiap kali mendengar cerita-cerita ini, hati saya tidak tenteram. Walaupun saya marah dan benci atas perbuatannya, di satu sudut hati saya memikirkan dia yang memutuskan hubungan darah daging dan bermusuh dengan dunia seorang diri, saya berasa kasihan. Dia juga adalah seorang insan malang yang dibalut luka kehilangan seorang ibu. Abang, apa kata abang cuba telefon Sofia sekali? Pada satu malam, saya mengumpul keberanian dan bertanya kepada suami. Beliau berdiam agak lama sebelum menggelengkan kepala. Tak, abang takkan buat macam tu. Selagi dia sendiri tak sedar kesalahan dia dan tak datang minta maaf dulu, abang tak berniat nak jumpa dia. Suaranya sangat tegas. Ia bermakna kekecewaan dan luka yang ditoreh oleh anak kandungnya itu sangat mendalam. Saya tidak mampu memujuknya lagi. Saya hanya berharap agar suatu hari nanti, Sofia berani menghulurkan tangannya semula dan suami saya sudi membuka kembali pintu hatinya yang telah tertutup rapat. Masa berlalu pergi
Dan di sebalik kebahagiaan harian kami, penderitaan Sofia semakin meruncing. Sehingga pada suatu malam di musim tengkujuh, seorang pelawat yang tidak dijangka menekan loceng rumah kami. Apabila saya melihat skrin interkom untuk memastikan siapa yang datang, jantung saya seakan terhenti. Itu dia, Sofia, yang wajahnya kurus cengkung, berdiri menggigil di luar pintu dalam cuaca malam yang sejuk dan basah itu. Apakah yang mahu dia katakan sehingga dia sanggup datang pada malam musim tengkujuh ini? Sebaik sahaja pintu dibuka, angin malam yang sejuk menerobos masuk bersama Sofia yang kelihatan sangat tidak terurus. Hanya dalam beberapa bulan, perubahannya amat drastik. Bahunya yang selalu tegak kini membongkok, dan sepasang mata yang penuh keyakinan dulu kini nampak kosong dan kelam. Jaket tebal mahal dan beg tangan jenama mewahnya tidak mampu menyembunyikan sisi daifnya pada waktu itu. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke ruang tamu dan melihat ayahnya duduk di atas sofa, dia terhenti di situ. Lama dia memandang ayahnya tanpa sebarang kata. Pandangannya syarat dengan pelbagai emosi yang berselirat kebencian, kerinduan dan rasa bersalah. Haji Borhan juga terkejut dengan kehadiran anaknya yang tiba-tiba, namun wajahnya kekal tegang. Kesunyian yang berat dan panjang itu dipecahkan oleh suara Sofia. Ayah. Suaranya pecah dan tidak bermaya. Dia melangkah perlahan-lahan ke arah ayahnya lalu melutut di lantai. Kemudian, tangisannya pecah. Ayah. Sofia. Sofia minta maaf. Ampunkan Sofia. Ayah. Dia meratap seperti anak kecil. Segala emosi yang dipendamnya selama ini meletus keluar. Haji Borhan masih mendiamkan diri, memandang anaknya yang sedang menangis itu. Pandangannya sedingin ais, tetapi hujung jarinya yang bergetar mendedahkan perasaan gelora di dalam jiwanya. Saya diam-diam masuk ke dapur dan membancuh teh panas. Saya membawanya ke depan dan memeluk lembut bahu Sofia. Bangunlah dulu, kita bincang elok-elok. Lantai ni sejuk. Mungkin kehangatan tubuh saya sampai ke hatinya. Dia berhenti menangis dan bangun dengan susah payah sambil saya memapahnya. Duduk berhadapan di atas sofa, Sofia menceritakan tentang perit jerihnya beberapa bulan lalu. Dia disisihkan oleh saudara mara dan kawan-kawan, perniagaannya merosot dan dia tidak mampu menanggung derita itu sendirian. Mula-mula tu, memang Sofia marah sangat pada ayah. Sofia rasa ayah khianat Sofia. Ayah lebih percayakan orang luar dari darah daging sendiri. Tapi, bila Sofia duduk bersendirian lama-lama, Sofia fikir balik. Kenapa Sofia marah sangat? Adakah rantai arwah mak tu betul-betul perkara yang jadi isu? Dia memandang saya dengan mata yang lencun. Bukan. Sebenarnya, Sofia takut kehilangan ayah. Lepas mak meninggal, Sofia takut kasih sayang ayah akan dirampas oleh orang lain. Sebab rasa insecure, itulah Sofia buat perangai teruk macam tu. Saya betul-betul minta maaf makcik. Permohonan maafnya yang sangat ikhlas itu membuatkan saya kelu lidah. Saya hanya mengangguk dan mengusap tangannya. Sofia menoleh semula ke arah ayahnya. Ayah, Sofia minta ampun. Sofia tak pernah terfikir betapa sunyinya ayah selama ni, betapa terseksanya ayah. Sikap mementingkan diri Sofia dah lukakan hati ayah dan makcik dengan sangat teruk. Sofia janji tak buat lagi. Tolonglah ampunkan Sofia. Air mata kembali mengalir membasahi pipinya. Ketika itulah Haji Borhan yang dari tadi mengunci mulut akhirnya bersuara. Bangunlah. Nada suaranya masih kasar, tetapi tidak lagi sesejuk tadi. Kalau kau dah sedar apa silap kau, cukuplah tu. Ayah pun rasa ayah dah terlalu keras dengan kau.
Sebagai seorang ayah, ayah minta maaf. Beliau bangun dan memeluk anaknya. Sofia menangis tersedu-sedan dalam pelukan ayahnya. Hati dua beranak yang beku itu akhirnya mencair dalam kehangatan air mata. Sejak hari itu, Sofia berubah 100%. Setiap hujung minggu dia akan pulang ke rumah untuk makan bersama kami dan dia mula memanggil saya Mak dengan sangat mesra. Walaupun pada mulanya saya agak kekok, melihat kesungguhannya membuatkan hati saya terbuka luas menerimanya. Dia juga menghadiahkan saya sehelai selendang yang sangat cantik sebagai tanda memohon maaf atas kebiadabannya. Mak, selendang ni mesti cantik kalau Mak pakai. Sofia betul-betul minta maaf sebab cederakan leher Mak hari tu. Luahannya yang segan silu itu saya sambut dengan ketawa kecil sambil memegang tangannya. Terima kasih Sofia. Semuanya dah berlalu. Segala sengketa lebur bagai ais di panah mentari dan keluarga kami dilimpahi ketenangan. Saya tidak lagi takut atau benci kepada anaknya dan dia juga ikhlas menerima saya sebagai ibunya. Lukanya memang dalam, tetapi parut yang sembuh itu membina kepercayaan dan ikatan kasih sayang yang lebih utuh. Semuanya seolah-olah telah kembali ke tempat yang sepatutnya. Kini, apa yang tinggal buat saya hanyalah untuk menjaga kebahagiaan ini dan menghabiskan sisa hidup saya di samping suami tercinta. Selepas badai berlalu, keluarga kami terus disinari cahaya matahari yang damai. Sofia kini menjadi anak perempuan yang sempurna, sering membawa cucu-cucunya pulang ke rumah kami setiap hujung minggu. Rumah kami riuh dengan gelak ketawa kanak-kanak dan wajah suami saya sentiasa dihiasi senyuman seorang datuk yang penyayang senyuman yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Saya melihatnya dengan penuh rasa bahagia sambil menyiapkan hidangan yang enak di dapur. Sofia selalu melekat di sebelah saya, bertanya ramah, "Mak nak Sofia tolong apa-apa tak?" Dan kami memasak bersama-sama dengan mesra, mengalahkan kemesraan seorang ibu dan anak kandungnya. Masa pantas berlalu. Ulang tahun pertama pertemuan saya dan suami akhirnya menjelma. Pada hari tersebut, beliau membawa saya kembali ke kelas seni khat, tempat pertama kali kami bersua muka. "Ini tempat pertama kita berjumpa kan?" katanya sambil memimpin tangan saya. Kelas itu kosong, tetapi debaran dan keterujaan pada hari pertama itu kembali segar diingatan. Beliau mengeluarkan sehelai kertas khat, membentangkannya dan meletakkan pena di tangan saya. Kemudian, sama seperti setahun yang lalu, beliau meletakkan tangannya di atas tangan saya. "Mari kita tulis sisa kehidupan kita bersama seperti ini." Hembusan nafas hangatnya singgah di telinga saya. Kami bersama-sama menulis kalimah cinta di atas kertas itu. Walaupun tulisan itu kekok dan sengit, ia adalah tulisan yang paling indah di dunia, mengalahkan karya agung mana-mana seniman khat sekalipun. Malam itu, kami saling berpelukan erat, persis malam pertama kami setahun yang lalu. Namun kini, kemesraan itu bukanlah sekadar daya tarikan fizikal. Sebaliknya, ia syarat dengan kasih sayang dan kepercayaan yang sangat mendalam. Rutin 3 kali sehari itu bukan lagi satu kejutan atau beban buat saya. Ia telah menjadi bahasa rahsia antara kami, satu tanda untuk mengesahkan cinta dan meluahkan rasa syukur atas kewujudan masing-masing. Berada di dalam dakapannya, saya mengimbau kembali perjalanan selama setahun ini. Pertemuan yang bermula dari kesunyian dan keputusasaan, ujian dan konflik yang tidak dijangka, sehinggalah kepada air mata kemaafan. Semua detik-detik itulah yang menjadikan siapa kami pada hari ini. Saya akhirnya mengerti bahawa cinta di usia senja mempunyai berat dan kedalaman yang berbeza daripada semangat membara orang muda.
Ia adalah janji paling suci di dunia, janji untuk menerima segala pengalaman lampau dan luka pasangan kita sepenuhnya serta mendedikasikan baki masa yang ada untuk menjadi sumber kegembiraan dan kelegaan mereka. Saya tidak lagi berasa sunyi. Di sisi saya, ada seorang suami yang menghargai dan menyayangi saya lebih daripada sesiapa pun di dunia. Kini ada anak, menantu, dan cucu-cucu yang ikhlas menyayangi saya. Di usia senja ini, saya menemui kebahagiaan yang paling gemilang. Kisah saya berakhir di sini. Jika ada sesiapa di luar sana yang sedang bergelut dengan kesunyian seperti saya suatu ketika dahulu, saya mohon, jangan putus asa. Hidup ini penuh rahsia. Tiada siapa tahu bila, di mana, dan bagaimana peluang baharu akan diberikan kepada kita. Saat di mana anda berfikir semuanya sudah terlambat, mungkin itulah waktu yang paling sempurna untuk memulakan sesuatu yang baharu. Saya mendoakan agar di usia senja anda, cinta yang bersinar terang seperti ini akan menemui anda jua. Saya tertanya-tanya, apakah getaran yang kisah hari ini tinggalkan di dalam hati anda semua? Pengalaman Puan Salma yang mengharungi kesepian, cinta membara yang hadir di usia senja, serta pusaran konflik yang menyayat hati ini, pastinya bukan sekadar cerita dongeng yang hanya wujud dalam novel. Dalam kehidupan kita atau orang di sekeliling kita, wujud masalah dan kepahitan yang sama. Kehidupan Makcik Salmah pada awalnya penuh dengan kesunyian dan kekosongan. Rumah yang sunyi, makan malam bersendirian, malam yang sepi tanpa teman berbual. Perasaan ini pastinya bukan hanya dimiliki oleh watak utama. Kita semua, tidak kira umur atau keadaan, kadangkala akan berhadapan dengan fitrah kesunyian manusia. Tetapi kisah ini membawa satu mesej penting. Beliau tidak terus rebah dan tenggelam dalam kesedihan. Beliau mengumpul sedikit keberanian untuk mendaftar kelas seni khat di pusat komuniti. Langkah kecil itulah yang menjadi kunci untuk memutarkan kembali jarum jam kehidupannya yang terhenti. Kehidupan kita juga begitu. Keberanian kecil untuk meruntuhkan tembok, sudah lambat atau apalah yang aku boleh buat pada umur begini, boleh membuka pintu ke dunia baharu yang tidak disangka-sangka. Inilah harapan yang ditonjolkan melalui cerita ini. Konflik bersama anak tirinya memberi kita satu lagi pengajaran penting. Kita sering melukakan ahli keluarga terdekat kita sendiri. Kelakuan Sofia jelas salah, tetapi di sebaliknya, terselindung trauma kehilangan ibu dan ketakutan kasih sayang ayahnya akan dirampas. Makcik Salma, walaupun dalam keadaan terhina, tidak melawan api dengan api. Beliau cuba memahami keperitan Sofia dan akhirnya berjaya membuka pintu hati Sofia dengan komunikasi yang tulus ikhlas. Ini mengajar kita bahawa penyelesaian kepada konflik bukanlah dengan bertelingkah siapa betul dan siapa salah, sebaliknya bermula dengan empati untuk mendalami luka orang lain. Komunikasi yang ikhlas adalah satu-satunya kunci untuk mencairkan hati yang telah beku. Sewaktu menulis kisah ini, saya banyak bermonolog sendiri. Adakah usia menghalang hak kita untuk bercinta? Adakah pandangan prejudis masyarakat lebih penting daripada kebahagiaan peribadi seseorang? Apabila Makcik Salmah menghadapi penghinaan, saya turut berasa marah. Tetapi apabila dia mempertahankan maruahnya dengan cara yang sangat berkelas, saya amat tersentuh. Keluarga sejati bukan sekadar terikat dengan pertalian darah, tetapi ia adalah hubungan yang saling memahami dan merawat luka. Kesetiaan Haji Borhan menunjukkan kuasa cinta yang paling hebat.
Perubahan sikap Sofia pula menyedarkan kita bahawa dalam mana-mana hubungan manusia, selagi ada keikhlasan, ruang untuk perubahan sentiasa terbuka. Melalui cerita ini, saya ingin menegaskan bahawa kelayakan untuk bahagia tidak perlu mendapat keizinan daripada orang lain, sebaliknya, ia perlu dipertahankan oleh diri sendiri. Melihat pasangan ini akhirnya mencapai kebahagiaan mutlak selepas mereda segala kepahitan, hati saya turut berasa damai. Sesungguhnya, usia senja bukanlah satu penamat, tetapi boleh menjadi permulaan baharu yang paling manis. Kisah yang diceritakan hari ini adalah rekaan semata-mata dan tiada kaitan dengan individu yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Kandungan ini dihasilkan dengan tujuan untuk berkongsi nilai-nilai murni dan pedoman kehidupan melalui refleksi pelbagai sudut kehidupan dan hubungan manusia. Pihak kami tidak menanggung sebarang liabiliti undang-undang atas watak fiksyen ini. Jika kisah hari ini memberi sedikit ketenangan dan keberanian kepada anda, berikan sokongan kepada saya melalui like, subscribe, dan tetapkan loceng notifikasi. Jika anda juga mempunyai pengalaman berharga mengenai kesunyian, permulaan yang baharu, ataupun cinta di dalam kehidupan anda, jangan segan untuk kongsikannya di ruangan komen. Setiap perkataan anda apabila digabungkan, pasti dapat memberikan sinar harapan dan ketenangan kepada insan lain. Saya doakan kehidupan anda semua hari ini lebih bahagia daripada hari semalam. Terima kasih.